Jangan minum 3 minuman ni ketika berbuka puasa. Yang pertama, teh manis. Memang sinonim dengan berbuka puasa. Teh hitam ni tinggi dengan tanin dan teh hijau pula tinggi polifenol. Ianya boleh kurangkan penyerapan zat besi sampai 50 hingga 80%. Kalau selalu sangat, risiko anemia boleh meningkat. Kalau nak minum teh, jarakkan 1 hingga 2 jam selepas makan. Kedua, kopi. Seharian kita berpuasa, badan kita dah alami dehidrasi ringan. Kopi ni bersifat diuretik, buat kita lebih banyak buang air dan hilang banyak air. Nak minum boleh, tapi pastikan minum air kosong dulu dan makan dulu. Yang ketiga, matcha latte. Walaupun nampak sihat dan trending sekarang, ia juga mengandungi polifenol yang boleh ganggu penyerapan zat besi. Sama je macam teh, ingat bukan tak boleh minum, tapi kita kena tahu timing yang betul untuk kekal sihat sepanjang Ramadan.